Toyota Supra. Ok, sahabat ni datang untuk buat custom panel meter. Dia nak buat penukaran daripada auto L2D NRP ni, dia nak remove semua logo tu. Maksudnya dia nak buat manual lah. Ini original. Prosesnya macam biasa, kita akan buka, kita akan keluarkan dia punya jarum, kita keluarkan dia punya panel. Dan ini hasil yang dia minta. Dia nak warna merah. Merah ni bukan merah biasa. Merah ni ada macam dot macam tu. Special sikit. Sebelum ni dia request warna putih. Jadi bila dia tengok putih ni terlalu simple, dia request warna merah. Dan sahabat ni datang hanya bawa meter, memudahkan kerja kita. Dan kepada sahabat yang ingin panel seperti ini, boleh PM kita. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.